Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, test. Cara jaga kereta? Yes, sekadar contoh. Okey, hari ni kita ada contoh apa itu servis minyak gear. Okey, bagi maker-maker yang nak servis minyak gear untuk mana-mana model yang tertentu lah yang senang nak buka filter ni senang. So, dia akan datang satu set filter ni. Yang ni kalau beli OEM lah dia akan dapat yang kertas. Kalau kau pergi dekat pusat servis beli yang original kau akan dapat pelapik dia tu yang besi kan, dengan cantik lah sikit dia punya apa ni, dia punya design tu cantik lah sikit lah gitu. Kalau beli kat kedai spare part dia akan lain lah sikit. Namun benda yang akan ditukar sekali adalah minyak gear. So minyak gear ni bergantung lah pada jenis model korang nak pakai ATF ke, CVT ke, H2 HF2 ke, ikut pandai korang lah. Korang nak pakai macam mana tak ada masalah. Namun ianya ditukar setiap 20,000 perjalanan, okey, ataupun 40,000 akan tukar sekali dengan filter. Tapi kalau orang memang lagi power punya, memang jawapan dia 20,000 memang tukar sekali dengan filter. Tak sampai lah 30,000 sebab 20,000 tu setahun sekali. Setahun sekali korang tukar filter ni dengan minyak gear ni tak ada masalah. Janji kereta korang boleh lagi dipanjangkan usia. Okey, moga selamat menservis kenderaan anda. Good luck brother and sister. Assalamualaikum.